Dia tak ambil daripada orang, tapi dia buat sendiri perabot. Memang dia buat perabot-perabot yang berkualiti je lah. Kau nak repair perabot pun boleh dia buat. Dia ada showroom dekat Batu Berendam, boleh pergi tengok. Yang special dekat sini, dia banyak buat sofa, macam-macam design, kualiti memang terbaik lah. Dia punya klien orang biasa ada, VIP pun ada. Tertarik jugalah tengok katil-katil dia besar-besar, cantik-cantik. Ni kalau anak-anak tengok ni mesti dia suka. Kalau yang dewasa pun memang sangat banyak lah pilihan dia. Itu dia bagi tahu hari tu, memang dia nak clear bagi habis tu, 50% diskaun dia bagi. Tapi kena cepat lah, nanti habis. Yang kerusi-kerusi ni lagi banyak dia nak let go. RM30 je sebiji. Betul, RM30 je. Yang macam ini pun murah. Solid wood tau. Boleh adjust ke belakang lagi. 1599. Panjang dia 9 kaki lebih. Ada 10 biji je. Siapa cepat dia dapat. Perabot-perabot dia dekat sini memang dia orang custom made, buat sendiri. Kalau kau teringin nak custom sofa sendiri pun boleh. Pergi showroom dia, lepas tu discuss. Kilang dia antara yang lama jugalah dekat dalam negeri Melaka ni. Pengalaman pun dah lebih daripada 20 tahun. Untuk perabot-perabot dia ni kan, dia bagi waranti 5 tahun. Dia memang nak bagi tahu yang dia punya barang kualiti memang terbaik. Dia punya nama kedai ni Milan Deco. Lokasi dia dekat Batu Berendam. Pergi tahu, dia nak buat clearance tu 50% diskaun. Memang murah. Ingat nak beli sofa ke, nak beli katil ke, nak repair perabot ke, cari je barang dekat Milan Deco ni. Okay, bye.